Masih sama menggunakan kotak yang sangat keras, tapi dia punya bentuk yang petak dan cara packaging dia, geng. Dekat sini dia dah cover, lepas tu dia cover lagi untuk seal plastik macam ni untuk elak basah. Lepas tu dia punya penutup macam ni, geng. Korang kena buka memang sangat-sangat safety. So geng, inilah dia road daripada brand Pocool. Warna hijau adalah hijau Petronas macam ni, geng. Memang jarang-jarang kita jumpa yang ada pada road dekat pasaran. Menggunakan EVA handle macam ni menjadikan pegangan korang memang sangat selesa. Resit dia memang sangat kemas, dan untuk low resit ni dia pun buat daripada aluminium. Korang boleh nampak dia punya design dan warna ni, geng. Memang sangat lawa, geng. Lain daripada yang lain. Material yang digunakan adalah material daripada 30 ton high density carbon. Rod yang sangat-sangat ringan dan tahan lasak, dan yang paling penting sekali, rod ni dapat memberi sensitivity pada gegaran, so ikan tu makan sikit pun korang boleh dapat rasakan, geng. Ada balutan cross egg daripada blank sehingga ke hujung tip untuk mengekalkan kualiti rod ni untuk tahan lasak. Saiz yang saya ambil ni adalah kepanjangan 6 kaki 7 spinning, line weight dia 714 lb, berat gear maksimum 15 gram, power dia adalah medium light, dan action dia adalah regular fast action, geng. Panjangan 6 kaki 6 ni dia menggunakan 9 high quality ceramic guide ring, 2 piece dan sambungan center joint, warna yang sangat berlainan, design yang fresh dan design yang sangat ergonomik. Sangat sesuai untuk korang main dekat semua tempat, tak kisah sama ada air tawar ataupun air masin. Korang nak casting boleh, nak main bottom pun boleh, guys. Dekat beg kuning tu ada pelbagai pilihan saiz, ada spinning dan ada casting. Korang tekan beg kuning dan pilih yang mana satu yang korang nak.